Saya merasa amat kesal lah. Hizbut Tahrir menyatakan kekesalan yang amat sangat kepada kedutaan Myanmar di sini kerana mereka tidak menghantar seorang wakil pun untuk menerima. Jadi bagi kami ini menunjukkan sifat ataupun sikap ketidakbertanggungjawatan rejim Myanmar ke atas kita. Jadi kita melihat bagaimana kebiadaban mereka, kekejaman mereka ke atas umat Islam. Mereka membunuh umat Islam di sana, menafikan segala hak umat Islam. Dan apabila kita bangkit untuk protes mereka di sini, pun mereka tidak menerima, tidak menghantar wakil pun. Jadi diminta untuk masukkan ke dalam letterbox ni. Jadi kita menyatakan kekesalan kita, dan bagi kita ini merupakan sikap tidak bertanggungjawab yang ditunjukkan oleh rejim Myanmar dan sikap permusuhan mereka yang nyata ke atas Islam dan kaum muslimin. Mereka membunuh umat Islam. Mereka menafikan hak umat Islam. Dan bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia sebenarnya memprotes, dan mereka tidak pernah peduli. Jadi mereka pun tidak mahu mewujudkan kerjasama ini. Sebelum ini pun, bukan sekarang. Jadi sekarang cuma kesinambungan daripada ketidakbertanggungjawatan mereka dan ketidakprihatinan mereka ke atas protes di seluruh dunia. Jadi mereka menunjukkan kebiadaban mereka ke atas kita semua dengan sengaja tidak menghantar wakil.